Kedudukan orang kata apa, KDFC dengan KFA dah tidak, orang kata kita dah separate lama dah. Pentadbiran KDFC pun tak pernah berjumpa dengan kita untuk. Terima kasih Tuan Speaker kerana membenarkan saya untuk mengajukan beberapa soalan tambahan. Yang pertama, jawapan yang telah diberi oleh Exco tadi kepada saya adalah satu lagi jawapan excuse, jawapan untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab. Walaupun beberapa soalan tambahan saya adalah seperti berikut. KDFA ini adalah sebuah syarikat seni yang berhad. Saya nak tahu siapa lagi yang menjadi rakan kongsi pemilikan KDAFC ini dan berapakah saham yang dimiliki oleh rakan kongsi mereka. Yang kedua, KFA yang juga sebagai rakan kongsi, berapakah saham yang masih dimiliki oleh KFA dan siapakah wakil KFA yang berada di dalam KDAFC? Saya juga ingin penjelasan semasa penubuhan KDAFC beberapa tahun yang lepas. Apakah janji, apakah komitmen kerajaan negeri ataupun KFA yang telah diberikan kepada owner ataupun pemilik KDAFA yang ada sekarang? Saya juga ingin mengetahui apakah benar sebagaimana yang disebut oleh Exco tadi bahawa pemilik KDAFC enggan ataupun tidak mahu berbincang, berjumpa dengan pihak kerajaan negeri ataupun KFA, atau apakah di sebaliknya? Dan soalan yang terakhir saya untuk mendapat penjelasan daripada Exco adalah apakah status KDAFC terkini setelah tarikh yang telah diberikan untuk melunaskan pembayaran sebanyak 7 juta iaitu 31 Mac 2025 tidak dapat dipenuhi oleh KDAFC. Apakah status sekarang? Dan apa nak jadi kepada KDAFC di musim-musim yang akan datang? Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya mengharapkan jawapan daripada Exco maupun daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri. Sekian, terima kasih.